Hai semua, hari ini saya akan menceritakan 2 ekor anak beruang bodoh. Ibu beruang mempunyai 2 orang anak. Seekor bernama Cheng Cheng dan seekor lagi bernama Mei Mei. Mereka kelihatan gemuk dan comel, tetapi agak bodoh. Pada suatu hari, cuaca sangat baik. Kedua-dua adik-beradik itu keluar bermain sambil berpenggangan tangan. Ketika berjalan, mereka ternampak sekeping roti kering di tepi jalan. Mereka memungutnya dan menghidu bau roti itu. Wah, sedapnya! Tetapi hanya ada sekeping roti. Bagaimana mereka hendak membahagikannya? Cheng Cheng takut Mei Mei mendapat lebih banyak, manakala Mei Mei pula takut Cheng Cheng mendapat lebih banyak. Mereka berasa susah untuk membahagikannya dengan adil. Cheng Cheng berkata, "Kita bahagikan sama rata. Bahagian saya tidak boleh lebih kecil daripada bahagian kamu." Mei Mei berkata, "Betul, mesti adil. Bahagian kamu juga tidak boleh lebih besar daripada bahagian saya." Ketika mereka sedang memikirkan cara untuk membagikan roti itu, seekor musang datang. Apabila melihat roti tersebut, matanya terus bersinar. Musang itu berkata, "Oh, kamu risau tidak dapat membahagikannya dengan adil, ya? Biar saya tolong kamu." Kedua-dua beruang itu berkata, "Baiklah, biarlah musang yang membahagikannya." Musang mengambil roti itu. Ia sebenarnya sangat ingin menelannya sekaligus, tetapi ia tidak berbuat demikian. Sebaliknya, ia membahagikan roti itu kepada 2 bahagian. Apabila Cheng Cheng dan Mei Mei melihatnya, mereka segera menjerit, "Tidak boleh, tidak boleh. Satu besar dan satu kecil." Musang berkata, "Jangan risau. Oleh sebab yang ini lebih besar sedikit, saya akan gigit sedikit bahagian ini." Musang pun menggigit bahagian yang lebih besar itu. Setelah melihatnya, kedua-dua beruang berkata lagi, "Tidak boleh, tidak boleh. Bahagian yang besar itu sudah digigit dan kini menjadi lebih kecil pula." Musang berkata, "Kenapa tergesa-gesa? Saya akan gigit sedikit lagi pada bahagian yang lebih besar." Lalu musang menggigit lagi satu bahagian. Apabila kedua-dua beruang melihatnya, mereka berkata dengan cemas, "Bahagian yang besar itu sudah digigit lagi dan sekarang menjadi lebih kecil pula." Begitulah, musang terus menggigit sedikit demi sedikit. Sekejap bahagian ini, sekejap bahagian itu. Akhirnya, roti itu tinggal sekecil jari sahaja. Kemudian, musang memberikan 2 ketul kecil roti yang hampir sama saiz kepada Cheng Cheng dan Mei Mei sambil berkata, "Sekarang kedua-dua bahagian sudah sama besar. Makanlah, makanlah." Cheng Cheng dan Mei Mei saling berpandangan. Mereka tidak tahu hendak berkata apa. Sekian, terima kasih.